Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, hari ini ada berita yang sangat baik. Oleh kerana ada seorang insan yang Allah telah kurniakan hidayah untuk melafazkan dua kalimah syahadah pada hari ini. Jom guys. Apa nama brother? Nama bagi nama penuh? G. Nesiviran, anak lelaki K. Gokulandas. Tapi orang panggil Navin boleh kan? Navin boleh. Okey, nama saya Ben. Okey. So, saya dapat kabar berita daripada kawan baik. Okey. Nama Zoro lah. Okey, yang bahasanya brother dia minat tentang Islam. Okey. Okey. Dan sebenarnya brother sudah mengkaji agak lama lah tentang Islam kan. Ya. Semenjak ada seorang kawan lah saya percaya pada tahun 1999 sebelum dia arwah meninggal, dia telah menyampaikan Islam kepada brother, cuma brother masa itu belum ready. Yes, correct. Dan sehinggalah selepas COVID ada jumpa seorang insan, seorang insan, alhamdulillah, dari situlah brother telah mengkaji lebih mendalam tentang Islam. Dan beberapa kali bila brother bersedia ada halangan. Dan alhamdulillah hari ini hari yang baik kan, Allah guide, bimbing brother untuk berjumpa dengan saya, alhamdulillah. Dan brother sekarang telah bersedia untuk menjadi seorang Muslim. Okey, jadi kita akan untuk menjadikan seorang Muslim kita kena mengucap melafazkan dua kalimah syahadah lah. Okey, kita akan lafaz dalam bahasa Arab dan saya akan terangkan maknanya. Dan boleh kita tunjuk satu jari, maksudnya kita refer pada Allah Maha Esa, one true God. Okey. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku naik saksi bahawa tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah. Dan aku naik saksi bahawa Nabi Muhammad adalah pesuruh Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar means Allah is the greatest. Allah Maha Besar. Alhamdulillah brother, tahniah. Brother sudah menjadi seorang Muslim. Thank you, sir. Yang paling bestnya sekarang ni adalah brother seumpama seorang bayi yang baru dilahirkan. Allah telah hapuskan segala dosa. Alhamdulillah. Alhamdulillah guys. Brother kita Navin telah melafazkan dua kalimah syahadah dan telah kembali kepada fitrah. Kita doakan beliau menjadi seorang yang istiqomah dan berjaya di dunia dan juga di akhirat. Sharekan video ini guys, sekiranya bermanfaat. Kita akan jumpa lagi, insya-Allah.